Pernah tak anda lihat kawan anda yang paling bijak? Orang yang boleh saja pilih kerja mudah, gaji lumayan, hidup senang. Tapi sebaliknya, dia pilih projek mustahil yang buat dia tak tidur malam. Atau mungkin orang itu adalah anda. Anda dapat markah cemerlang dengan mudah, tapi anda rasa kosong. Anda siapkan kerja dalam separuh masa, tapi bukannya gembira. Anda rasa bosan. Otak anda seolah-olah menjerit. Ini saja ke? Ini bukan kesombongan. Ini adalah fenomena psikologi yang nyata. Ketagihan otak terhadap rintangan kompleks. Mari kita bedah mengapa otak anda yang pintar sengaja menyusahkan diri sendiri. Sebab pertama, otak anda adalah gym junkie. Ia perlukan senaman. Dalam psikologi, ini dipanggil need for cognition atau keperluan untuk kognisi. Sesetengah orang secara semula jadi seronok berfikir, menganalisis dan menyelesaikan teka-teki. Bagi mereka, tugas yang mudah dan berulang-ulang terasa seperti hukuman. Otak mereka tidak dirangsang. Ia lapar akan cabaran, sama seperti perut yang lapar akan makanan. Jadi, apabila anda memilih untuk belajar subjek yang paling sukar, itu bukan kerana anda mahu menunjuk-nunjuk. Itu kerana otak anda sedang makan. Sebab kedua, anda ketagih dengan tendangan dopamin. Apabila kita menyelesaikan masalah, otak kita melepaskan dopamin, sejenis bahan kimia yang membuatkan kita rasa gembira dan puas. Tetapi, ada satu helah. Saiz ganjaran dopamin adalah berkadar terus dengan kesukaran masalah tersebut. Menyelesaikan soalan matematik mudah, anda dapat sedikit dopamin macam makan gula-gula. Menyelesaikan bukti teorem yang kompleks selepas seminggu berusaha, otak anda berpesta dopamin. Lama-kelamaan, otak anda mula mengidamkan tendangan yang lebih besar. Ia mahukan cabaran yang lebih sukar untuk mendapatkan ganjaran yang sama. Ini sama seperti ketagihan. Tugas-tugas mudah tidak lagi memberi kepuasan. Sebab ketiga, paradoks orang pintar, sindrom penyamar. Anda mungkin fikir orang pintar sangat yakin pada diri sendiri. Selalunya, ia adalah sebaliknya. Ini berkaitan dengan kesan Dunning-Kruger secara terbalik. Orang yang sangat berkebolehan sering meremehkan kebolehan mereka sendiri. Mereka fikir, jika ia mudah untuk saya, ia pasti mudah untuk semua orang. Apabila mereka berjaya dalam sesuatu yang mudah, ia tidak terasa seperti satu pencapaian. Ia terasa seperti penipuan. Jadi, mereka mencari cabaran yang sangat sukar sebagai cara untuk membuktikan kepada diri sendiri bahawa mereka sebenarnya layak. Setiap projek yang mustahil adalah satu ujian kendiri. Adakah aku benar-benar sepandai yang orang katakan? Sebab keempat, mencari flow state. Psikologi Mihaly Csikszentmihalyi menggambarkan flow sebagai keadaan di mana anda begitu asyik dengan sesuatu aktiviti sehingga anda lupa tentang masa. Keadaan ini hanya berlaku apabila tahap cabaran sangat sepadan dengan tahap kemahiran anda yang tinggi. Jika cabaran terlalu rendah, anda akan bosan. Jika cabaran terlalu tinggi, anda akan cemas. Bagi orang yang sangat pintar, tahap kemahiran mereka sangat tinggi. Jadi, untuk mencapai flow, mereka memerlukan cabaran yang sangat tinggi. Jalan yang sukar bukanlah satu pilihan. Ia adalah satu-satunya jalan menuju kepuasan kerja yang sebenar. Baiklah, jadi otak anda ketagih kepada kesukaran. Apa masalahnya? Masalahnya ialah keletihan melampau, burnout. Sentiasa memilih jalan yang paling sukar boleh menyebabkan anda lumpuh akibat analisis berlebihan. Ia boleh membuatkan anda menangguh-nangguh kerja kerana tugas itu terasa terlalu besar. Dan ia boleh merosakkan hubungan anda kerana anda mungkin secara tidak sengaja mengharapkan orang lain mempunyai selera yang sama untuk kerumitan. Jadi, bagaimana anda mahu menguruskan enjin berprestasi tinggi ini tanpa membakarnya? Berikut adalah 4 strategi. Strategi pertama, kenali ketagihan anda. Terima hakikat bahawa otak anda berfungsi seperti ini. Ia bukan satu kecacatan. Ia adalah ciri. Jangan hukum diri anda kerananya. Dengan hanya menyedari, oh, saya buat ini kerana otak saya perlukan cabaran, anda boleh mula membuat pilihan yang lebih sedar. Strategi kedua, pilih perang anda. Tidak semua masalah perlu dijadikan tesis kedoktoran. Sesetengah perkara boleh dan patut dipermudahkan sebelum terjun ke dalam masalah yang
Rumit, tanya diri anda, adakah cabaran ini untuk pertumbuhan atau untuk ego? Cabaran untuk pertumbuhan akan mengajar anda kemahiran baharu. Cabaran untuk ego hanya untuk kelihatan bijak. Fokus pada yang pertama. Strategi ketiga, jadualkan detoks mudah. Anda tidak boleh berlari pecut setiap masa. Anda perlukan masa untuk pulih. Lakukan sesuatu yang mudah dan memuaskan. Basuh pinggan. Siram pokok. Lipat baju. Aktiviti-aktiviti ini menetapkan semula garis dasar dopamin anda dan menghalang otak anda daripada sentiasa menuntut cabaran yang lebih besar. Strategi keempat, ukur proses, bukan hanya hasil. Apabila anda memilih tugas yang sangat sukar, kebarangkalian untuk gagal adalah tinggi. Itu sebahagian daripadanya. Jika anda hanya fokus pada kejayaan, anda akan sentiasa kecewa. Sebaliknya, ukur apa yang telah anda pelajari. Raikan usaha yang telah anda curahkan. Hargai proses penemuan itu sendiri. Dengan cara ini, walaupun anda tidak mencapai matlamat akhir, anda tetap menang. Jadi, apa kesimpulannya? Kecenderungan untuk memilih jalan yang sukar bukanlah satu sumpahan. Ia adalah tanda sebuah enjin yang berkuasa. Otak anda bukan rosak. Ia cuma dahagakan cabaran. Jadi, jangan hukum diri anda kerana memilih jalan yang berliku. Sebaliknya, belajar untuk menjadi pemandu yang lebih bijak di atasnya kerana bagi sesetengah orang, puncak gunung yang paling sukar didaki mempunyai pemandangan yang paling indah.